Salam satu Malaysia, anda bersama saya Aisyah di dalam berita IT yang mensajikan isu-isu berinformasi. Para pengkaji NASA telah menemui sebuah planet yang boleh menampung kehidupan seperti bumi. Ia juga mempunyai air dan seakan-akan bumi. Planet yang diberi nama Kepler 22b, anggaran jaraknya adalah 600 tahun cahaya. Kepler dianggarkan sebesar 2.4 lebih besar daripada bumi dan mempunyai 260 hari setahun. Para saintis kini sedang di dalam penyelidikan. Berita seterusnya, NASA kini sedang mencipta mesin basuh angkasa yang pertama. Mungkin anda tertanya-tanya bagaimana angkasawan membasuh baju mereka. Tetapi sebenarnya angkasawan memakai baju yang sama berminggu-minggu. Kerana untuk menghantar pakaian sahaja memerlukan kos yang sangat tinggi ke angkasa. Dengan kerjasama UMPQUA Research Company, NASA kini sedang mencipta prototipe mesin basuh berkuasa rendah dan menggunakan air yang sedikit. Dan mereka juga berhadapan dengan masalah mikrograviti. Bagaimana mesin basuh itu berfungsi di angkasa nanti? Seterusnya, saintis kini sedang mencipta 3D printer untuk mencipta tulang manusia. Pada waktu ini, 3D printer digunakan untuk mencetak alat permainan, alat ganti kereta dan lain-lain. Tetapi, bagaimana pula dengan tulang manusia? Dalam penyelidikan ini, saintis akan menggunakan bahan-bahan kalsium yang hampir sama dengan tulang manusia sebagai bahan mentah untuk mencipta tulang dan ia masih lagi di peringkat kajian. Sekian daripada saya Aisyah dan ini adalah Berita IT. Teruskan menonton Digital untuk pelbagai lagi informasi.